Bagaimana kita nak ukur kekayaan? Hari ini saya nak kongsikan pesan guru saya. Kekayaan bukanlah tentang gaji, tetapi tuan-puan, ia adalah tentang selama mana kita mampu bertahan bila mana kita dah tak ada gaji. Dua jaminan mereka yang bekerja ialah mereka dah tak larat nak bekerja dan yang kedua, mereka diberhentikan kerja. Jadi tuan-puan, boleh semak berapa lama tuan-puan boleh bertahan sekiranya hari ini tak mampu lagi dapat pendapatan daripada hasil bekerja. Tabungan pertama yang semua orang mesti ada ialah tabungan 3 bulan gaji kecemasan. Untuk bertahan saat tiada lagi gaji, kita mesti asingkan gaji yang kita terima hari ini sebahagian kepada simpanan. Simpanan emas adalah antara simpanan yang kita sukar nak korek balik. Dan nak simpan emas di akaun emas GAP Public Gold sangat mudah. Kita boleh simpan ataupun tambah simpanan bila-bila masa. Boleh simpan serendah RM100 ataupun 1 gram. Jadi, jika tuan-puan nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh follow akaun saya ataupun isi info di beg biru. InsyaAllah, saya akan guide tuan-puan untuk mulakan simpanan emas. Dulu ragu, kini tahu, jom simpan emas.